بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Adam selaku mursyid kepada pelajar-pelajar di sini, semua para asatizah, para talabatul ilm, at-tullab wa talibat, muslimin dan muslimat yang dihormati dan kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat ana berkumpul bersama dengan As-Safwatul Mukhtarah min abna'il muslimin, iaitulah anak-anak orang Islam yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersedia menjadi hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran siang dan malam, pagi dan petang, tidur dan juga bangun. Siapa dia yang boleh bawa Quran ke mana-mana tempat? Siapa? Kamu lah. Hafazatul Quran, orang yang hafal Quran, orang ni yang boleh bawa Quran mana-mana. Betul tak? Orang lain kalau masuk tandas tak boleh bawa Quran kan, tapi kamu boleh bawa. Boleh bawa. Itu hebat dia. Kehebatan orang hafal Quran ni. Ada cerita pelik lepas nanti kita cerita. Jadi bila kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang Allah Ta'ala pilih kamu ni, dan kamu bersedia untuk memikul tugas yang besar ini, iaitulah tugas menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri memberi jaminan bahawa kami turunkan Al-Quran dan kamilah orang yang jaga Quran. Allah SWT jaga Quran itu daripada tahrif, daripada ta'til dan daripada segala penyelewengan yang berlaku. Secara zahirnya, secara batinnya, itulah kawalan yang tidak ada pada lembaga kawalan Al-Quran dan sebagainya. Allah sendiri yang jaga. Agak-agaknya kalau tidak ada lembaga pengawalan pelesehan Al-Quran, Quran ni boleh seleweng ke tak ada? Tak boleh. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga. Maka bila kita memilih jalan ini, jalan yang sangat mulia, jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu iaitulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Kalau belajar saja pun dah khairukum, apalagi kalau kita naik darjah bukan sekadar belajar, kita hafal Al-Quran. Maka kerana itulah Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah, ia tulis sebuah kitab yang kecil, yang pada perkiraan saya kitab ini wajib, bukan sunat muakkad, bukan fardu kifayah, wajib setiap kamu ni memiliki kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada dah kitab ni? Baca ke tak? Ke mukarrar kitab ni? Mukarrar tahun berapa?
Tahun 1 lagi muqarrarah kita ni. Artinya pihak Darul Quran mengetahui bahawa Quran ini mesti diselari, berjalan serentak di antara hafal Quran dan beramal dengan isi kandungan Quran. Karena itulah para ulama sentiasa berdoa, ya Allah, jangan jadikan kami ini mimman yuqima hurufahu wa yudayyi' hududah. Jangan jadikan kami ini orang yang yuqim hurufahu, duk jaga ke huruf Quran sampai belok mulut-mulut. Nak betul ke ain dengan waw tu kak, orang panggil sengit di kepala. Wa yudayyi' hududah, tapi tak jaga hudud, tak jaga undang-undang, tak jaga peraturan Quran. Ini yang menjadi persoalan kepada pelajar-pelajar abnai at-talabah, yang kita kena tekankan. Karena Nabi SAW dalam hadis yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, di awal Sahih Bukhari bawa sebuah hadis yang sangat besar kedudukannya, iaitulah hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ingat hadis ni? Quran hafal tak hadis tak ingat? Nah, coba kata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Jadi ambil hadis ni, tulis besar-besar dekat dinding bilik. Pagi-pagi tengok dia. Nabi beri jaminan, man yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah nak beri kebajikan, nak beri kebaikan kepada seorang hamba-Nya, apa dia buat? Dia beri CJ tinggi, dia bagi PhD, dia bagi master, bagi profesor, Datuk Tan Sri, Emeritus, apa benda dia dapat? Itu semua gelaran-gelaran dunia. Tak jadi masalah. Kalau dapat ambil, jangan tak ambil. Tak, bukan senang nak dapat. Ingatkan mudah? Payah juga kan? Tapi bukan itu matlamat. Tilkal wasail. Itu semua alat-alat untuk nak mencapai kepada faqih fiddin. Nabi kata, siapa yang Allah pilih nak beri kebaikan kepada dia, maka pertama sekali dia beri yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman dalam beragama. Di sini perlu pada wakafat, perlu kepada ta'amulat, pemerhatian, kajian dan penyelidikan. Nabi sebut Allah Ta'ala beri kefahaman dalam agama. Apa arti? Dia tak kata siapa yang Tuhan nak beri kebaikan, dia berinya hafal Quran, dapat CJ hafal Quran. Itu kebaikan, tak nafi. Dia berinya dapat 10A, 20A. Itu kebaikan kalau kita dapat, ambil, bukan tak nak ambil kan. Jangan kata, oh, aku zuhud dah, tak payah dah. AA semua ni karut belakang dunia belakang tu. Habis dah. Balik kat bilik, ambil teh melo, teh susu, campur habis, itu dunia. Ada berlaku lagu tu. Itu sudah zuhud terlebih nama dia. Lebih zuhud, susah juga kita. Kan? Maka Nabi sebut yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan beri kepada kita kefahaman dalam agama. Di sini panjang para alim ulama kita berbincang apa makna kefahaman dalam agama. Artinya orang ini mendapat ilmu dan dia beramal dengan apa yang dia pegang. Kalau kita dapat Quran saja, kita boleh hafal. CJ pengajian kita tinggi, Masya Allah, tabarakallah, semua capur lagi, bukan main-main. Tahu capur? Tinggi darjat, tapi tak mempunyai akhlak yang baik, tidak jaga Quran, tak jaga salat. Orang buat azan sama tarah kita dengan lembu duduk tepi padang. Ada baik macam ni? Tak. Lembu kalau orang azan pergi masjid tak? Tak pergi. Kamu kalau azan tak pergi masjid, sama tarah dengan apa? Tak apa nak kata. Hak mari ni katalah kuat sikit. Hak tak mari tak berani kata tak? Lembu ni kalau kita panggil dia mari, dia tak mari. Orang kalau dengar azan tak mari masjid, setarah dengan lembu. Tarah tu ya, tarah tak mari. Walaqad karramna bani Adam, tu saya hafiz. Jangan pula kata. Dia kata iza nafa syai'an lam apa ni? Bila kita nafi satu benda, bukan makna nafi mutlak, semua sekali rusaklah. Dalam juz'iyat muayyanah, dalam sudut-sudut yang tertentu. Maka fiqh fiddin ini iaitulah orang yang beramal dengan apa yang dia belajar.
Hari ni kita nak lihat, kerana itu di akhir hadis Nabi sebut, innama ana qasim wallahu yu'ti. Innama ana qasim wallahu yu'ti, aku hanya memberi kepada kamu maklumat, menyampaikan wahyu yang sampai kepada aku, tetapi yang memberi kepahaman siapa? Allah. Kalaulah ustaz ni boleh bagi kepahaman, kalaulah tuan guru boleh bagi kepahaman, siapa yang paling alim dalam dunia ni? Siapa? Mestilah anak-anak dia, kan? Anak tuan guru, oh hebat tu sebab ayah dia orang alim, hebat dia ni sebab ayah dia profesor, hebat orang tu, bini siapa tu? Bini ustaz, oh patut pandai apa? Mana sahabat? Tapi Nabi kata, innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya beri kepada kamu maklumat, sampaikan kepada wahyu yang turun kepada aku, tetapi yang memberi kefahaman, yang memberi maklumat, yang memberi kesedaran, nak menerima apa yang diajar, siapa? Allah. Maka bila sebut tajuk ini, Allah yang memberi kefahaman, maka di sinilah peranan kita sebagai talabatul ilmi, sebagai pelajar-pelajar yang menuntut ilmu. Apa peranan kita? Jawabnya, kita kena belajar Quran dan adab Quran. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardaha, bila ditanya oleh orang bagaimana, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, apa Sayyidah jawab? Kana khuluquhul Quran. Aisyah kata akhlak Nabi itu Quran. Jadi bila kita lagi kuat kita hafal Quran, lagi banyak kita memahami Al-Quran, bermakna akhlak kita sepatutnya lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, kerana kita orang yang baca Quran. Jangan jadi terbalik. Hari ini kita lihat kadang-kadang dia panggil terbalik. Orang yang tak belajar Al-Quran, yang belajar sains, yang belajar medik, mereka lebih mesra dengan masjid, lebih hampir kepada majlis-majlis ilmu. Tapi kita yang duduk dengan Quran ini buat tak kenal dengan masjid, dengan surau, agak berat ke tidak? Berat. Sebab antum jundun min junudillah. Orang yang hafal Quran, orang yang jaga Quran ini dikira ulama fil mustaqbal, dan ini salah sebahagian daripada tentera-tentera Allah yang akan menjaga agama ini atas muka bumi. Tapi kalau ayyamut talab, hari kita menuntut ilmu, hari kita duduk di medan pengkajian ilmu ini, kita tidak beramal yang kita ada, masih leka, masih lara lagi, masih lagi tidak berakhlak dengan akhlak Islam, maka kita nak mengharapkan agama ini dijaga oleh siapa? Siapa yang akan jaga agama? Jangan kita terbalik. Pasal itulah hari ini kita lihat perbezaan yang ketara di antara orang belajar agama dengan orang yang beramal dengan agama. Wadih jadi. Kadang-kadang pelajar-pelajar aliran agama ni lebih nakal daripada orang yang tidak belajar agama. Sebab kita rasa kita pandai dah. Al-Quran dalam dada aku. Qala Allah, qala Rasul semua duduk dalam mulut kita. Yang kita pandainya berkelahi dengan orang yang contohnya, dia ni tak betul ni. Tu pandai tu. Masalah timbul masalah orang panggil masalah khilaf besar sangat, tapi masalah al-muttafaq alaih. Apa dia masalah muttafaq alaih? Solat ada orang kata tak wajib, semua wajib. Solat berjamaah ada orang kata tak sunnah, semuanya sunnah. Tapi kenapa yang kita duduk bincang benda-benda yang kecil-kecil, nak solat tarawih 8 ke 20? Hak ni serabut lama dah ni, tak habis-habis lagi sampai bila apa? 8 ke 20? Yang pentingnya hak 8 20, hak fardu salawatul khamsah, fardu yang 5 yang tak ada siapa dia duk pertikai ke 8 ke 20 tu, kita tak kemah lagi. Maka perkemaskan. Kerana masyarakat berharap, bergantung harapan, menetap harapan yang tinggi kepada talabatul ilmi, pada pelajar-pelajar agama. Musliminya, muslimatnya sama. Orang akan tunggu ini ustazah pula balik, orang akan tunggu ustaz balik. Mereka nak tengok apa benda yang kita bawa dalam bidang dakwah ini. Kerana itulah bila anda baca hadis sayati ala nas zaman, selagi akan datang satu masa yaksuru fil qurra wa yaqillul fuqaha. Masa ni ramai pembaca-pembaca, tapi yaqillul fuqaha, tak ramai orang faqih. Kalau kita lihat Al-Imamul Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ketika menceritakan hadis ini mengatakan haza, walaupun hadis ini ada sebahagian ulama mempertikaikan tentang kesahihannya, tapi ada yang menerima, mengatakan bahawa ini misdaqu
membenarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa kasratul qurra, khususnya di zaman kita ini ramai pembaca-pembaca. Ana buat kajian cara tengok begitu saja. Boleh jadi Ustaz Adam ada senarai kot. Di Malaysia hari ini berapa ratus ataupun ribu ma'had tahfizul Quran yang ada. Berapa banyak ada? Banyak sekali ada. Dan pengajian-pengajian Islam, graduasi daripada fakulti pengajian Islam, di peringkat diplomanya, di peringkat ijazahnya, berapa ramai ada? Setahun-setahun kita keluarkan kharij ataupun graduan-graduan daripada tahfizul Quran, daripada pengajian Islam. Tetapi kenapa negara kita miskin dengan doa? Kenapa negara kita miskin dengan imam-imam? Kenapa negara kita miskin dengan orang-orang pembimbing mursyidun, orang yang membimbing masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla? Kaya, universiti-universiti kaya mengeluarkan orang, tapi masyarakat di kampung kekeringan, kebuluran, setengah-setengah kampung tidak ada pembimbing. Saya baru 2-3 hari lepas pergi sebuah negeri, tak boleh sebut negeri ini, mengaitkan orang. Imam besar masjid kata, ya Ustaz, waktu kita interview nak ambil jadi imam di kampung, kadang-kadang terpaksa pejam mata tutup telinga. Memang tak lulus punya, tapi itulah yang terbaik. Akhyaruhum, yang ada dalam kampung itu, ini yang terbaik. Kalau buangnya, tak ambil yang ni, hak lain lebih dahsyat daripada tu lagi. Ambil, terima jawatan imam dengan tanda tangan, aku janji bahawa dia akan belajar. Bila ada kursus-kursus yang dianjur oleh pihak Jabatan Agama, mereka akan hadir. Hadirlah 2-3 kali, lepas tu dia lah, aku dah imam dah. Hadir buat apa lagi? Jawatan sudah confirm, khalas, intahal mawdu'. Ini realiti yang berlaku. Kalau tajuk kita dalam bab dakwah malam ini, saya akan teruskan perbincangan, tapi itu mukaddimah. Mukaddimah perbincangan kita bila berdepan dengan anak-anak atau adik-adik kita yang memang telah bersedia untuk menjadi tentera-tentera Allah, mempertahankan agama ini yang Allah Ta'ala pilih kamu masuk install dalam Quran dalam dada masing-masing. Bukan sebarangan orang nak habis Quran dalam dada. Tapi Nabi kita ingat, Nabi kata ta'ahadu bil Quran, jaga baik-baik Quran, fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fil uqaliha. Quran ini lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas tali. Nasib baiklah mari bulan Ramadan adalah perlombaan sikit dah, bila di pelajar-pelajar kita ni ditangkap oleh orang kampung supaya jadi imam masjid, imam tarawih. Semangat lalu lah. Ya, itu imam tarawih begitu. Kalau ada pula syarikat-syarikat swasta mari cari nak khatam Quran berapa kali bulan Ramadan ni, kan borang-borang itulah diisi sekarang ni banyak sekali. Itu lagi kuat baca Quran, sebab setiap orang dipanggil per kapita. Setiap orang setiap kali khatam Quran ada harganya. Lagi tinggi dahaga, lagi tinggi darjat bacaan kita kan. Jadi tahfiz, galakkan nak baca Quran itu terpaksa ditolak. Ditolak dengan benda-benda macam tadi, dengan jawatan imam, dengan ratibnya begitu banyak, ataupun baca-bacaan Quran yang telah diswastakan sebahagian daripadanya, maka semangatlah kita baca Quran kan. Kalau tidak, semangat juga orang hafal Quran ni. Cuma dibimbangi takut kita hanya duduk di situ saja. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang persiapan tentang Ramadan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim ayatus siyam. Ayatus siyam bermula daripada ayat berapa? As-soal muwajjah ilaih, surah Baqarah, ayatnya 183. Tak payah buka Quran dah. Kalau ceramah ke orang kampus, saya kata buka Quran yang ada dalam handphone masing-masing. Takutnya dakwah di telefon, masa nak beli dulu install siap dah Quran, baca dak lagi. Nah, itu berlaku. Jadi buat kamu ni install siap dah dalam dada masing-masing. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi Allah SWT bila sebut tentang puasa, dia letak di satu tempat aja. 183 berakhirnya dengan 188. Betul, 188. Berapa ayat ada? 183, 188, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ayat.
ataupun 5 ayat sajalah. 6 itu sebagai penutup khulasah kepada ayatus siyam. Jadi kalau kamu pergi tazkirah atau mana-mana, tafsir ayat ini dan tadabbur ayatus siyam ini, kerana dia mempunyai makna fiqh, motivasi lengkap dalam ayat. Puasa ini unik, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat yang lain Allah Ta'ala tak sebut detail. Cuba zakat, yang paling detail dalam bab zakat apa dia? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Mari ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu aqimus salah wa atuz zakah, habis dekat. Ataupun aqimis salat liduluki asyams, itu yang paling detail. Tapi berbeza dengan puasa. Bila puasa, Allah Ta'ala sebut di awal ayat ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik. Sebelum daripada kutiba alaikumusiyam, berapa kutiba lagi ada sebelum pada itu? Naam, fadal. Anta. Fadal. Sebelum pada itu ayat 17. 7 apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ba'da zalik madza ja'atil ayah ya ayyuhallazina amanu idza hadara ahadakumul maut ila akhir. Kenapa sebelum Ramadan dia sudah datang? Kutiba marratain. Sudah ada 2 kali kutiba sebelum harinya kutiba alaikumusiyam. Tertib al-ayah bukan satu benda sudfah, jadi gitu saja lah. Mesti kalau pelajar-pelajar ni, kalau kita buka tafsir tanasub, kesesuaian, kecantikan, keindahan, kenapa susunan ayat begini, memang menarik. Itu menunjukkan saum ini satu masyaqqatun syadidatun 'alan nafs, suatu kesusahan yang berat atas jiwa. Maka sebelum daripada itu ada 2 kali kutiba alaikumul qisas, itu dalam kes nyawa dibalas nyawa. Kutiba alaikumul qisas, mana nyawa ni cukup berat. Kemudian mari pula ayyuhallazina amanu kutiba alaikum idza hadar in dalam isu wasiyah. Wasiyah ni dalam isu harta, nyawa, harta. Baru mari yang ketiga, kutiba alaikumusiyam, hanya ambil 1 juzuk saja dalam bab meninggalkan makan. Bukan tak boleh makan, meninggalkan sementara makan, tapi berat makan. Karena itulah di mukaddimah dengan dengan kutiba marratain sebelum daripada kutiba alaikumusiyam. Bila mari kutiba alaikumusiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu. Lish, kenapa ada perbandingan? Limadha yuqaran, dibuat perbandingan. Puasa kamu ni seperti orang dulu berpuasa. Sebab apa? Siapa dia boleh jawab ni, hebat kata. Kita nak dengar ni. Abna'una talabah yusyarikun. Patut kita ceramah bahasa Arab malah ni tak? Biar aku seorang faham, tak faham susah juga. Baik. Jadi oleh kerana nak tinggalkan makan ni agak berat, maka Allah Ta'ala buat perbandingan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu. Jadi kalau kita kat macam kita, bukan kita seorang yang kena, orang lain kena juga. Sedap kata hati tu. Buat contohlah 2 orang naik motosikal. Taklah merempit saja orang-orang motosikal, pom, langgar di kereta. Waliyazubillah, minta berlindung. Seorang patah 2, seorang patah 1. Dia ni angkat kaki sampai tak patah. Kita pergi melawat. Allahu Akbar, naik motor lagu mana dia ni sampai patah kaki. Dia jawab apa? Saya 1 je patah, kawan saya 2. Dia rasa dia tu lebih ringan sebab dia 1 patah, yang kawan dia 2 kali patah. Allah nak suruh kita tenang.
menerima kutiba alaikumusiyam dengan cara mana? Dengan cara kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu dah kena, bukan kamu saja yang kena. Tenang tak tenang? Oh, umat dulu pun puasa juga. Mereka pun dah lapar, tapi dah lapar dia bukan macam lapar kita. Dia puasa di awal Islam dulu, orang-orang dulu puasa 23 jam. Kita hari ni puasa berapa jam? Di antara 12 hingga 14 jam. Nah, tengok musim. Kalau musim 5, 7 setengah maghrib, subuhnya 5:30, jadi berapa jam? 14 jam. 14 jam je puasa, apa payah? Orang lain puasa sampai 23 jam. Maka ini di antara ibadat yang Allah syariatkan dan disebut la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini objektif. Objektif puasa nak suruh jadi orang bertakwa, nak suruh kita menjadi manusia yang naik taraf, yang naik darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka diberi satu bulan, Syahrul Ramadan, bulan yang ada ini untuk kita bertakwa, naikkan takwa ni setiap minggu. Siapa khatib kita sini? Nah. Jadi setiap minggu, masjid ni ke masjid mana ke, ada tak ada ittaqullah? Ada. Tapi lepas pada ittaqullah tu senyap gitu ya. Kan? Berbeza dengan la'allakum tattaqun, bila Allah Taala kata aku nak suruh kamu jadi orang bertakwa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin." Tengok dalam nota kita ada. Mari tengok. Dalam kertas tu ada hadis-hadis ni sudah ada. Boleh tulis dan boleh baca nanti. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin. Lahor nombor 1. Risalah ni ada 6 siri. Siapa tak cukup cari dalam blog Abu Anas Madani tu, boleh download. Nombor risalah nombor 1 ada. Ni nombor 4 ya. Nombor 4. Ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian Tuhan Allah Taala Nabi kita sebut di sini, iaitulah idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Bila masuk awal malam Ramadan, syaitan diikat. Syaitan diikat. Artinya syaitan sudah tidak ada pencen buat sementara. Wa maradatul jin, dan jin yang nakal. Sebab jin ni bukan semua nakal. Jin yang baik ada tak? Ada. InsyaAllah saya yakin dan percaya jin yang ada bersama kita malam ni. Selamat datang saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ahlan wa sahlan. Mau nampak ke tak? Nampak? Nampak dia. Kalau nampak lari balik buat pelik-pelik muka dia. Memang jin pelik-pelik dia. Ingat nak cerita Lailatul Jin? Tak ingat? Suratul Jin ingat? Waktu Nabi kita bawa Abdullah bin Mas'ud, Lailatul Jin, Nabi kita bawa bin Mas'ud, dia buat pagar gini, dia kata ijlis sunah, la takhruj, duduk dalam kawasan ni, jangan keluar. Kalau keluar dia pijak dia jin. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok ya Allah pelik-pelik, dia punya rupa ajaib. Dia nampak, tapi jin tak masuk dalam pagar yang Nabi kita buat tu. Kalau masuk terpijak, Ibn Mas'ud mati dia malam tu. Allah Ta'ala beri ilmu pagar ni ada. Kena belajar bagi jumpa lepas ni, ceramah ni tak boleh ajar ya. Baik, bahawa nak kita iza kan awhalatim Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin, jin yang nakal telah diikat. Panjang hadis ni, Nabi kata dibukanya pintu syurga, ditutup pintu neraka. Artinya bila Allah Subhanahu Wa Taala beri tawaran istimewa kepada kita, apa tawaran istimewa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Maka sufidati syayatin, ditutup, dibelenggunya syaitan, supaya mudah kita nak berjalan. Ibarat saya buat ibarat yang mudah. Kita berjalan masuk lebuh raya. Lebuh raya ni dipanggil lebuh raya rakyat. Tak ada tol, tak ada dia punya lampu kamera polis ni, tak ada ni. JPJ punya tak ada. Naik pecut laju sebab jalan sudah clear. Kan? Itu ibarat. Bila Tuhan kata la'allakum tattaqun, aku nak suruh jadi kamu orang bertakwa, maka dibuka lorongnya begitu luas. Buka lorong begitu luas. Semua kereta yang masuk dalam lebuh raya ni pecut belaka. 180 ada, 160 ada, terbalik meter pun ada kan.
Tapi tiba-tiba kereta pakcik ni duduk jalan ke tepi jalan. Orang tanya dia apa sebab? Jalan rusak ke kereta rusak? Kereta rusak. Sebab apa kereta rusak? Sebab orang manusia ni tidak bersedia untuk masuk Ramadan dalam keadaan dia bersedia untuk mencapai tahap la'allakum tattaqun. Maka itulah dipanggil Ramadan Syahrul Mubarak. Nabi kata, atakum Ramadan Syahrul Mubarak, datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Baik, sambung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Malam ni anak nak tadabbur ayat ni dengan, sebab dia hafal Quran belaka. Nak bagi modal kepada kamu. Lepas ni boleh bawa tazkirah ayat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, berapa hari? Di antara 30 atau 29. Ada hari apa ni, Qamari ni 31? Tak ada. Syahr Qamari 30 paling banyak. 31 tak ada. Kalau Syahr Syamsi dia ada 31, ada 28, kan? Baik. Allah sebut kepada kita ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan. Siapa dia ada baca qiraat lain pada Hafs? Maridan. Ada bacaan lain? Naam. Ada bacaan yang kedua. Faman kana minkum. Mana hak baca qiraat ni? Mana kau orang lagi ni tak ingat. Tengok. Bila ayat Quran berbeza di antara maradan, maridan. Kalau Tuhan sebut faman kana minkum maradan, siapa di kalangan kamu sakit, selesai masalah kita. Masuk dalam kelas duk ngak nak makan. Kenapa? Sakit kepala. Kenapa makan? Quran kata faman kana minkum maradan, siapa dia sakit boleh makan. Kenapa sakit? Kenapa makan? Jalan tadi sepak ibu kaki, dak berdarah, sakit, makan. Tapi Allah Ta'ala tak kata maradan, dia kata faman kana minkum maridan. Tengok, ayat ni bila tarik panjang berat. Faman kana minkum maridan, siapa di kalangan kamu sakit. Nak sebut sakit punya, bukan sebut sakit lah. Sakit maknanya sakit sengoti, barulah boleh buka puasa. Au ala safarin fa'iddatun, ai fa'aftara, dia buka puasa, fa'iddatun, maka dia kena ganti pada hari lain. Taib. Sambung ayat ni, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Di peringkat awal Islam dulu, siapa di kalangan kamu yang nak bayar puasa, nak bayar fidyah, bayar, tak bayar puasa, dia panggil mukhayyar, diberi pilihan. Nak puasa boleh, nak bayar boleh. Agak-agak kitanya banyak hak puasa ke banyak hak bayar? Bayar. Nak bayar siapa? Semua orang tak bayar belaka sudah. Tak apalah, Allah Taala bagi kelonggaran. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Itu galakan. Kemudian bila turun ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini membatalkan ayat 184. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Taala kata siapa dia jumpa bulan Ramadan maka wajib dia kena puasa. Artinya ayat pilihan tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, intaha, tamat pilihan. Tetapi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas kata la, ayat ini tidak mansukh, wahya lil kibar sin wal haram. Ayat ini masih kekal kepada orang-orang tua, orang-orang yang tak larat nak puasa. Alhamdulillah, orang tua tak larat puasa kekal. Sebab itulah Allah Taala ulang sekali lagi, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin. Kenapa diulang ayat kali yang kedua? Ayat ini nak mentakkidkan bahawa pengecualian dalam ayat 184 tadi setelah diangkat pilihan bermakna sakit dan musafir masih lagi diterima sebagai rukhsah ataupun sebagai kelonggaran. Ini menarik. Kalau kata ayat ni ulang dua kali lah,
Pelajar-pelajar kalau baca dalam Qisasul Quran, kadang-kadang cerita Nabi Musa alaihissalam berapa kali dia ulang. Ada pula Musa dalam surah ini, ada dalam suratul Qasas ada Musa, dalam Al-Anbiya ada. Contohnya kalau dicatukan, dia versi yang berbeza itu ada cerita lain yang menunjukkannya. Itu dia panggil balaghatul Quran ataupun i'jazul Quran yang patut kita gali. Macam dalam suratul Kahfi, wa yaquluna sayaquluna thalathatum rabi'uhum kalbuhum. Betul. Sayaquluna khamsatun sadisum kalbuhum. Rajman bil ghaib. Ayat ini menafikan dua pandangan tadi. 3 dengan 5 rajman bil ghaib. Tak betul. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Itu baru ayat itu menafikan dua yang lepas, yang ketiga baru dia mari. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Dia ada waw situ tu, dia panggil waw as-samin. Itu menunjukkan bahawa Ashabul Kahfi ada berapa orang? 7. Yang ke-8 anjing. Panjang pula cerita ni. Kita nak pergi Ramadan. Yang ni tangguh dulu. Nanti lain kali kita mari tadabbur suratul Kahfi pula, insya-Allah. Kalau tidak tahun ni 2-3 tahun lagi. Baik. Mana ayat tadi? Sambung. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wallahi hadza amrun ajib. Hadza ajib. Di antara ayat-ayat taisir, ayat-ayat yang menyebut tentang keindahan syariat Islam ini, bila Tuhan sebut tentang puasa, yang puasa ini bukan semua orang dipaksa untuk melakukannya, maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun. Tuhan sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak suruh kamu senang, tak mau kamu susah. Andai kata puasa ni seperti solat. Apa makna seperti solat? Tak ada cuti. Masuk Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasum. Apa agak-agaknya bulan Ramadan, bulan orang paling ramai mati. Mati ke tidak? Mati. Kejap-kejap mati, mati orang tua tu. Dah kena puasa. Pergi nampak hospital, doktor duduk bila mayat. Mati pula dah lah. Mati pula dah. Sebab lapar, tak cukup ubat, tak cukup tenaga. Tapi Tuhan nak yuridullahu bikumul yusr. Bulan Ramadan, bulan ramai orang tak mati. Percaya ke tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita pergi melawat hospital, anak biasa pergi hospital bagi kuliah, kita duk tanya pegawai-pegawai hospital, kenapa dalam wak ni kosong? Masuk tengah Ramadan tak apa ramai orang. Dia kata tak tahu, orang tak mari hospital bulan Ramadan. Sumu tasihu, tapi hadis ni tak sahih. Sumu tasihu. Puasa kamu sihat. Dari segi realitinya memang puasa itu sihat, dia panggil diet dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut lepas pada ayat ini, dia break seketika. Ayat 185 tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ni bulan turun padanya Al-Quran. Taib. Al-Quran turun berapa hari bulan? Berapa hari bulan turun Quran? Apa awal? Awwalu ma nazala min Al-Quran. Berapa? 18. Mazhab mana pakai ni? Ini 17. Mana? Jawab lagi. Jawab banyak sikit. Kam? Tak, Nabi hidup Hira tu tempat, tarikh. 17 tu dah takwim. Hari cuti 17 Ramadan. Kamu min hamalatil Quran mesti mengkaji pendapat yang kuat. Nuzulul Quran di awal permulaannya 24 Ramadan. Tidak 17. 17 tu yaumal memang anzalna ala yaum apa ni? Anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an ittabaqal mufassirun au jami'al katsir min mufassirin yaqul hadza yaum badrin. Ayat ini turun pada peperangan Badar, bukan nuzulul Quran. Jangan bertukar. Kita kadang-kadang tukar tepat. Ayat perang Badar kita pergi pasang kepada ayat nuzulul Quran. Sama juga minggu lepas. Pada malam nisfu Syaban. Awak baca ayat mana kamu baca? Hamim. Awal suratul Dukhan baca.
Apa dia apa Dukhan? Hamim. Apa baca? Okeylah, apa Quran gini, pokok Quran juga nih. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya diputuskan segala urusan. Membaca ke tidak malam nisbah Sya'ban baru ni? Baca. Kata Imam Ibn Katsir, man za'ama anha fi lailatin min nisbi Sya'ban faqad ab'ada an-naj'ah. Siapa dia kata ayat ini untuk malam nisbi Sya'ban, orang itu jauh daripada kebenaran. Wa hiya lailatul qadri fiha yufraqu kullu amrin hakim, iaitu malam Lailatul Qadar, bukan malam nisbi Sya'ban. Iyyaka wa iyyak. Kamu yang duduk jaga Quran ini, jangan duduk baca tanpa mengkaji. Baik, entah berapa bilangan ayat Quran? Ni biar hitam. Jangan ajar dia. Berapa? Entah. Seribu merah. Kam. Ayat Quran berapa? Bilangan ayat. Wallahi hadza amr ajib. Lau kuntu fi madrasatil ulum, sekolah sains, malaysia. Jawab. Yang maksudnya 6,660 ni ayat dah. Daripada kecil sampai hari ni duduk dengan hak tu. Penceramah imam atas mimbar apa? Ayat Quran 6,660 ni ayat. Kita bawa Quran bagi tok imam. Cuba kira ni kalkulator. Cukup ke tak cukup? Tak akan jumpa 6,660 ni ayat, kan? Yang dia ada berapa? Jangan tidur malam ni. Buka mushaf, kira satu-satu. 114 surah daripada 1 Al-Baqarah berapa? Ali Imran sampai ke surah An-Nas. Total balik, biar lekat dalam kepala tu. Sekali lagi mari tak tanya. Tak tanya, semua orang tahu belakang. Boleh? InsyaAllah. Pelajar-pelajar nak dengar cerita. Biar lagi cerita Ramadan juga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah wa radiya'an. Dia dengar satu hadis, Nabi bercakap dengan seorang kanak-kanak di Madinah. Budak kecil, Nabi panggil dia, ya Aba Umair. Nabi kita gelar ke kanak-kanak ni Abu Umair. Nabi tengok hidup main burung ciak. Rasulullah SAW pergi. Habis kerja dia balik semula. Tengok budak dia duduk menangis lah. Duduk teriak. Dekat tangan dia, burung mati. Mati dah burung dia. Nabi kata apa? Ya Aba Umair. Tulis kata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Sedap ayat dia, sajak dia. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hei Abu Umair, apa jadi dengan burung kamu? Imam Syafi'i kata apa? Rahimahullah ta'ala. Jalastu, aku duduk satu malam daripada Isya sampai ke subuh, istakhrajtu mi'ata mas'alah. Aku keluar daripada satu hadis ini 100 masalah. Kita hari ni nak tanya benda apa tak tahu belaka. Sebab kita sudah hilang sifat-sifat talibul ilmi, sudah hilang. Yang kita adanya talib Facebook dengan talib apa dia lagi, WhatsApp. Ini menghabiskan masa, yang mencelarukan kita. Oh, dalam bab WhatsApp pandai benar mufti besar dia. Bak komen orang dah. Allahu akbar. Ada seorang ustaz besar dia. Nyo komen di budak bawah tu, komen sana komen sini. Akhir sekali ada pelajar lain pula ambil nama budak ni pergi cek tengok. Bertaruh dengan dia, dikenal pasti bahawa budak ni tak lulus SPM pun lagi. Tapi cara dia munakasah dalam Facebook tu macam ulama besar dalam dunia ni. Pandangnya orang tu, dia tarik patah orang tu. Masa tu lah anak sendiri kalau tengok budak lagu ni aku tak layan lah. Habis masa dia, kena jumpa mari sini. Itu kita menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Untuk dunia kita pun tak ada faedah, dan akhirat kita juga tidak berfaedah. Talibul ilmi ma yang bagi hakaza. Baik. Bila kata syahr Ramadan allazi unzila bil Quran, bulan Ramadan bulan turun Al-Quran. Tanda situ. Ramadan ini bekas kepada Quran. Bekas. Kalau ibarat macam mangkuk lah Ramadan. Mangkuk. Apa yang kita nak isi dalam ni? Syahrul Ramadan allazi
unzila bihil Quran, artinya yang kita nak isi dalam tu Al-Quranul Karim. Jadi kerana itulah, kalau kita lihat, anak nak cerita kepada kamu dan kepada saya sendiri bagaimana satu risalah, tajuk dia, cari dalam internet tajuk ni, Ahwalus Salaf fi Ramadan. Keadaan ulama-ulama salafus salih di bulan Ramadan, bagaimana keadaan dia. Nak dengar? Seorang ulama nama dia Abdul Aziz bin Abi Daud rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Adraktuhum yajtahiduna fil amalis salih. Ulama-ulama zaman dulu 6 bulan berdoa minta Allah Ta'ala sampaikan mereka kepada Ramadan. 6 bulan nak mari Ramadan berdoa, balighna Ramadan, sampai Ramadan. Bila sampai Ramadan dah berubah wajah, tak kenal lagi orang. Bukannya naik bazar Ramadan, tak ada. Kita sini memang masalah. Bila mari Ramadan cakap bazar Ramadan ni, Quran tak tahu ke mana. Gangguan banyak bila Ramadan. Setakat yang nak tengok, kalau kamu pergi ke bandar-bandar, pergi Kuala Lumpur mana, coba tengok jamuan buffet Ramadan buka puasa. Yang paling tinggi darjat yang kita jumpa 115 ke berapa seorang kepala. Ni orang puasa ke orang apa makan hari ni? Hari tak puasa kita makan RM5 je nasi. Hari puasa RM115. Ni bukan manusia puasa lagu ni. Ulama-ulama salaf 6 bulan dia berdoa nak minta sampai kepada Ramadan. Kata dia, kemudian dia berdoa pula lepas pada tu 6 bulan minta Allah Ta'ala kabul, terima amalan yang dia buat. Kata dia Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW cerita anna Jibril alaihissalam kana yu'aridhul Quran. Jibril datang murajaah Quran pada Nabi bersama dengan Nabi SAW setiap bulan Ramadan, dan pada tahun Nabi kita nak wafat maka dimurajaahnya 2 kali. Dalam hadis Ibn Abbas, annal mudarasah, ulang kaji Al-Quran di antara Nabi dengan Jibril, kanat lailan, pada waktu malam. Pada waktu malam. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kata di Ibn Rajab, maka sunat istihbab al-iktsaru minat tilawati fi Ramadan lailan. Sunat kita baca pada waktu malam Quran. Yang baiknya anda tengoklah, perhatian kita waktu anda duduk di Masjid Nabawi Syarif, Masjid Haram Mekah, biasanya tak tahu sini lagu tu juga, dia akan ada 2 orang pelajar, seorang imam, seorang jaga bacaan. Dia mulang kaji bacaan tu dalam solat. Buat gitu. Dua kena buat. 2 orang satu pasang lah. Sama-sama laki-laki lah, perempuan sama perempuan. Seorang jadi imam baca setengah juzuk, yang kedua ni tengok Quran, tengok mushaf, tegur kalau salah. Tukar pula dia jadi imam, awak tengok pula. Sampai setengah malam ni di Masjid Nabawi, lepas main tarawih, pakak bangun belakang pelajar-pelajar yang kecil-kecil ni, dia ulang kaji Quran. Allah seronok tengok, kita rasa menarik, meriah. Jadi kita nak tahu ni, insya-Allah masjid kita ni ihya Ramadan di masjid, dengan baca Qurannya, dengan qiyamul lailnya, dengan solat subuh berjamaah dan solat-solat berjamaah yang lain, biar penuh. Boleh? Insya-Allah. Ini tidak, ihya Ramadan hebat di masjid kita ni, dengan jam buka puasa, dengan moreh banyak. Itu ihya Ramadan ke? Itu memberatkan Ramadan. Berat apa bulan Ramadan tak? Jam kuat. Baik. Cerita banyak lagi nak cerita. Nak bagi semangat. Jadi bulan Ramadan ini bulan Syahrul Quran. Kata di Aswa' bin Yazid, dengar, tulis nama orang. Aswa' bin Yazid rahimahullahu taala, dia khatam Quran dalam bulan Ramadan fi kulli lailatain. Setiap 2 malam khatam Quran. Artinya 15 juzuk satu hari. La ilaha illallah. Imam Malik rahimahullahu taala bila masuk bulan Ramadan, dia berhenti mengajar hadis dan banyak duduk baca Quran. Sampai ke saat-saat akhir ni, anda tengok guru-guru saya lah di Masjid Nabawi Syarif, bila mari bulan Ramadan, dia stop muqarrah yang dia mengajar, hadis ke, sirah ke,
Kebanyakannya mengajar tafsirul Quran, tadabbur Al-Quran. Sebab nak suruh majlis Ramadan ni sesuai dengan majlis Al-Quran. Bukan kata baca saja, belajar juga. Sufyan Ats-Tsauri, iza dakhala Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, dia meninggalkan manusia semua, tak kira orang kira, wa aqbala ala qiraatil Quran. Allahu akbar. Ar-Rabi' bin Sulaiman, siapa dia Rabi' ni? Murid kepada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Tulis cerita pelik ni. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Wallahi ajib. 60 kali khatam Quran sehari. Tengah hari sekali, malam sekali. Allahu akbar. Nak dengar lagi cerita bagaimana hal salafus salih dengan Al-Quranul Karim. Pada dah dengar cerita ni Pak. Kita dengar ni pun semangat dah kita nak baca Quran tahun ni. Semangat ke tidak? InsyaAllah semangat. Jangan pula kata, oh itu Imam Syafi'i. Saya siapa? Dah siapa saya? Saya. Kita ni orang. Imam Syafi'i orang ke tidak? Ke dia makhluk asing? Dia orang juga semacam kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri pada dia barakatul waqt, berkat waktu? Sebab nak cari sebab ke tak? Nak cari? Kata ayah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu dia belajar, dia rasa payah nak hafal, apa dia kata? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sambung. Tak kata ingat hal ini. Imam Syafi'i kata, bila aku payah mengapa, aku pergi mengadu kepada Waqi', guru aku. Guru dia kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggal maksiat. Jadi punca kita ni payah ni. Payah hafal Quran, payah nak ingat, payah nak beramal. Tinggi darjatnya payah nak beramal. Punca duduk di mana? Punca di maksiat. Kata di ahli syair lain kata apa? Hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. Ini dia panggil syair Ustaz. Hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina, cinta kepada Quran dengan cinta kepada lagu-lagu, fi qalbi abdin laysa yajtami'an, tidak berhimpun dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala. Pasal itulah kita tengok hari ni lara banyak kita. Saya tak sebut cerita di sinilah, mana-mana tempat hari ni. Kalau ada ma'had tahfiz, mesti ada kumpulan-kumpulan lagu-lagu ni, duk bergendang sana sini. Buat apa? Anta hamilul Quran asyraf, mulianya kerja awak. Kenapa kamu turunkan darjah pergi jadi penyanyi, duk lompat-lompat atas pentas, buat apa? Oh, jauh jarak tu. Tak. Punca kita tak boleh nak beramal ni sebab apa? Kata di Imam Syafi'i, sebab ini. Banyak lagi lah. Itu cerita baca Quran. Ya, azan. Yang kedua, mari kita tengok haluhum fi qiyamul lail. Bagaimana keadaan ulama-ulama salaf dalam qiyamul lail. Qiyamul lail da'bus salihin. Qiyamul lail ini perangai, tingkah laku orang-orang yang saleh. Orang saleh apa dia perangai dia? Qiyamul lail wa tijaratul mu'minin wa amalul faizin. Perniagaan orang yang beriman dan amalan orang-orang yang mulia. Jadi nak tengok. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lam ajid syai'an min al-ibadati ashaddu min as-salati fi jawfil lail. Aku tak jumpa suatu benda kemanisan beribadat lebih daripada kemanisan beribadat bila? Fi jawfil lail, di akhir malam. Allahu akbar. Kita bangun kata bangun akhir malam. Sebulan ni kaji orang bangun akhir malam ni. Bangun buat berapa? Tahu pelakon. Silap-silap membangun juga. Bangun. Tak tahu pelajar-pelajar dia bangun. Tapi dia pakat dengan pokak ni, suruh lepas topi. Pokak makan rasuah juga berat lagi ni. Tidak bagi tu sini hal lain. Orang ada cerita. Allahu akbar.
Kana Shaddad, tulis nama, Shaddad bin Aus. Bila dia ambil tempat tidur, dia duduk tempat tidur seolah-olah dia ni macam biji kacang duduk di atas kuali yang panas. Maknanya gelisah, balik sana balik sini, pusing sana sini. Tiba-tiba dia bangun, Allahumma inna jahannam la tada'ni anam. Dia kata, ya Allah, bila teringat neraka jahannam, tak mampu aku nak tidur. Fayaqumu ila musalla, dia bangun terus pergi solat. Allahu akbar. Kita ni ingatlah berapa pun tak jadi apa dah. Sebab dia sudah kebas. Tahu mana kebas? Kutir tak sakit tu kebas lah tu. Pasal apa kebas? Ubat bius duduk mana? Maasi. Banyak benda maksiat yang menyebabkan kita ni macam terbius. Tak dengar nasihat, tak dengar kata orang. Allahu akbar. Banyak lagi cerita-cerita lain. Cerita ulama-ulama tentang bangun malam. Contoh lain pula. Habis dah masa kita. Dengar ni. Bagaimanakah kita nak suruh mudah bangun malam? Tulis, ini tip dia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab dia, Kitab Ihya, beberapa sebab yang boleh menyebabkan manusia ni mudah nak bangun solat malam. Muyassar, memudahkan bangun qiyamul lail. Yang pertama, tulis, alla yuksiral ak, jangan banyak makan. Banyak makan, banyak tidur. Betul dah dia. Yang kedua, jangan banyak memenatkan tubuh kita pada siang hari dalam perkara yang tak faedah. Pergi sana sini, penat, malam tidur. Yang ketiga, alla yatruk al-qailulah bin nahar, jangan sekali-kali tinggal qailulah. Apa dia qailulah? Tidur nap dia panggil, tidur sekejap di dia siang hari. Kita kalau tidur siang hari bukannya qailulah, kasirunlah nama dia. Tidak kasirullah kan, banyak sekali kan. Tidak. Okey, kalau qailulah dia kasirullah pula dah. Banyak. Baik. Berapa dah? 3. Yang keempat, ni. Mari pula yang keempat ni, alla yartakibal auzar, jangan sekali-kali buat dosa yang menyebabkan kita terhalang daripada bangun tidur. Kata dia ulama-ulama salaf, dia kata apa? Aku tahu kalau di siang hari tadi ada masalah, tertengok benda-benda mungkar dan maksiat, maka pada malam harinya payah nak bangun malam. Tu dia tengok sekali-sekala. Kita hak tengok sentiasa ni, ya Rabbi, Allah Ta'ala lah maha mengetahui. Maka kerana itulah bulan Ramadan ni disyorkan supaya kita ni beli spek warna hitam belaka, pakai. Hak kita tengok tu gelap belaka, tak ada masalah apa-apa dah. Dia bala dunia hari ni, bala apa dia. Kalau boleh yang akhwat kita yang muslimah masuk bulan Ramadan ni pakai purdah belaka, boleh. Kau peraturan tak pernah sini. Tak tahu, aku tak kacap sistem pelajaran, tapi pakai purdah tu lebih tenang, lebih baik. Saya anak punya pelajar-pelajar di kolej, bila mari Ramadan, saya kata pelajar-pelajar semua saya mintalah supaya pakai tudung muka purdah. Bukan aku tak nak tengokmu, aku tak nak tengok segala dunia dunia ni. Mau apa ni, nak jaga kita punya puasa. Cantik. Itu apa dia tu? Itu 4 sebab amal yang zahir yang boleh membantu kita daripada apa? Membangun malam. Ada lagi 4 amalan batin. 4 amalan batin. Yang pertama sekali, salamatul qalbi anil haqdi, selamatkan dada kita ni, hati kita ni daripada perasaan dengki kepada orang. Wa anil bid'ah wan an fudulid dunya, daripada duk melakukan benda-benda bid'ah dan benda-benda yang tak ada faedah dalam dunia. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kedua, pasakkan dalam hati kita ni perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan pendekkan cita-cita. Jangan duduk mikir panjang sangat. Allah, aku nak jutawan tu jutawan ni, akhir sekali tak bangun tidur kita. Yang ketiga, an ya'rifa fadla qiyamil lail, adalah kita banyak baca motivasi hadis-hadis yang menyebut tentang fadilah qiyamul lail. Baca habis. Ambil dalam kitab Riyadhus Salihin contohnya, kan? Baca hadis Imam Nawawi sebut dalam tu fadlu qiyamul lail.
Ada setengah buku ni anda tak pasti yang mana satu betul. Dia tulis ajaibnya. Ajaib dalam bahasa Indonesia ni semua benda ajaib belaka. Ajaibnya qiyamul lail. Kita berbeli. Baca tu juga sama ya. Tapi tajuk tu menarik. Dia tajuk ni kalau kena cara naik. Kalau tak kena orang tak beli. Baiklah. Tamaklah kita. Yang keempat, al-hubbu lillah wa quwwatul iman. Cinta kita kepada Allah Taala dan kekuatan iman itu yang menyebabkan kita naik taraf, naik darjah, bahawa kita kena bangun kerana cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi itulah di antara petikan-petikan yang menunjukkan kepada kita betapa orang-orang yang dahulu salafus salih radhiyallahu anhum sangat jaga waktunya dengan baca Qurannya, dengan qiyamul lail. Kerana qiyamul lail ini yang pertama da'bus salihin, yang kedua menjadi bunga kepada Ramadan itu Quran, qiyamul lail. Hari ini timbul persoalan, qiyamul lail nak solat berapa rakaat? Kan? Ada kata 8, ada kata 11, ada kata 20. Jadi alhamdulillah setelah diteliti dalil-dalil yang menunjuk sedemikian, maka Nabi kata salatul laili masna masna. Solat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Tak ada had yang tertentu yang Nabi kata tak boleh lebih daripada itu, tidak ada. Kerana itulah berbeza pandangan. Di Masjid Haram Mekah dengan Madinah sampai hari ini pun tarawih 20 rakaat dan diakhiri dengan 3 rakaat witir. Imam Syafi'i kata, pernah aku salat tarawih bersama dengan golongan salaf zaman dulu sampai 39 rakaat. Aku nak agak-agak nak buat tahu ni masjid kita 20 pun lari, 39 lagi tak mari. Tak. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, apa yang kita nak bincang? Nak bincang tajuk berapa 8-20? Ulama-ulama kita kata al-amru fihi sa'ah. Dalam isu ni ada kelonggarannya ataupun ada keluasannya. Maknanya tak menjadi masalah lah bila sudut bilangan. Yang jadi masalahnya, jangan lari tengah jalan. Dengar, apa masalah kita? Jangan lari tengah jalan. Orang solat 20, dia 8 lagi dah. 10 lagi. Kalau solat 8, dia lagi berapa? 4 lagi juga. Tak sah masalah. Macam mana tak mau lari? Dengar ni motivasi yang besar ni. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat tarawih bersama sahabat, Nabi kita hanya solat beberapa malam saja kerana takut difardukan solat tarawih. Jadi Nabi kita solat malam yang awal, dia solat 1/3 malam. Sahabat-sahabat tak kata apa, senyap. Kali yang kedua Nabi kita keluar, dia solat sampai setengah malam, ila nisfil lail, setengah malam. Oh, sampai setengah malam. Sahabat mari lalu komplain. Ada dah komplain tarawih sampai Nabi. Kalau zaman kita orang komplain pelik ke tidak? Pelik apa kan? Tapi dengar dulu dia komplain lagu mana. Kalau mu nak komplain lagu ni. Dengar ni. Bila Nabi sudah setengah malam, sahabat mari jumpa, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina. Kalau Rasulullah teruskan lagi solat ni sampai ke sahur kan lagi baik. Ada komplain macam ni? Habis pukul 10 malam mari jumpa Ustaz Adam, tak puas hati Ustaz. Kita nak solat tarawih sampai pukul 12. Kau nak agak? Baru betul main komplain ni kat pukul 11 dalam mucung mulut balik dah. Oh panjang malam ni. Ingat ke dia sore hafal Quran? Mula dah tu. Mula marah dah. Jangan. Nabi kata apa? Tulis hadis ni. Nabi kata innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Dalam kertas ada. Siapa-siapa yang solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Sengaja kita letak hadis ni sebab nak beri semangat tak mau lari ni. Ni perkara yang ketiga ni. Perkara yang ketiga qiyamul lail. Maka Nabi kita kata man qama imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia bangun solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Imam 20, kita 20. Imam 40, kita 40 juga. Imam 8, kita berlapan. Apa kita dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam. Sudah tarawih,
ngorek sikit, balik study pula, esok ada periksa contohnya. Kemudian kita tidur kita tu ditulis pahala qiyamul lail. Orang ini duduk dalam keadaan berdiri malam, besar ke tidak pahala? Banyak ke tidak kelebihan? Jangan lari. Nak lari lagi? Lari juga dapat ke tak dapat pahala? Orang tanya. Dapat. Tapi setakat mana yang awak solat? Mu solat 4 rakaat, sudah keluar, malaikat tutup file. Dia kata check out dah dia ni. Boleh pahala setakat tu. Tapi orang yang duduk sampai sudah sampai dengan imam diberi bonus. Apa dia bonus? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri 1 malam. InsyaAllah tahun ni tak lari Boleh? Tak apa regah jawab tu. Nak lari lagi? Tak dah. InsyaAllah tak lari. Besar pahala. Berbeza berapa minit ya. Orang yang lari balik tengah jalan dengan kita duduk penuh ni, berapa minit agak-agak berbeza? 20 minit, 15 minit kan. Kalau dia pergi makan colek pun tak ada habis lagi, kita ketua dah masjid. Kita dapat qiyamul lail, dia dapat pahala setakat dia yang dia solat tadi. Rugi ke tidak? Kamu tahu colek ke apa dia? Mana orang luar ni? Colek ni ke apa? Apa dia colek? Colek tu ke apa? Gapo tak ada, tak tahu gapo dia. Itulah buah-buah campur-campur makan letak tu dia panggil colek. Apa dia? Rojak. Rojak lah. Bahasa Melayu betul-betul juga lagu ni. Baiklah. Habis kita tamat pembentangan kitanya, iaitulah tentang tadabbur ba'd ayat siyam. Sebahagian daripada ayat puasa. Akhir tadi, lepas pada yuridullahu bikumul yusra, mari ayat lepas pada tu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini tajuk yang ketiga dalam Ramadan. Tajuk yang pertama puasa, siam. Tajuk yang kedua syahrul Ramadan unzila fi al-Quran. Tajuk yang ketiga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji da'watad da'i. Maknanya dalam bulan Ramadan banyakkan doa. Lepas baca Quran, berdoa. Sebab ayat ini mari di tengah-tengah puasa. Hikmat dia apa? Allah Ta'ala nak peringatkan bahawa jangan lupa berdoa di tengah-tengah Ramadan. Kemudian mari pula uhilla lakum lailatas siyam. Ayat ini meringankan apa yang berat di perkara awal. Lepas pada ayat tu, akhir ayat 188, ayat kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada ya ayyuhalladzina amanu kah? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tunjuk kat hafal Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kenapa ayat ini mari penutup kepada ayatus siyam? Limaza? Ini soalan. Allah Ta'ala sebut di sini, la ta'kulu amwalakum, jangan makan harta di antara kamu bil batil, dengan cara yang tidak betul, batil. Tak munasabah, puasa ambil rasuah. Munasabah ke tidak? Puasa ambil riba. Puasa duk mengumpat orang. Jadi Tuhan kata, hamba-hamba aku, kamu berpuasa. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftirat, menahan diri daripada benda-benda yang batalkan puasa. Tak makan. Makanan yang kita tak makan tu halal ke haram? Makanan tu halal? Halal. Air yang kita tak minum halal ke haram? Halal. Nak kata isteri pun tak bini lagi. Isteri yang ada tu, suami-suami tak duduk dekat dengan dia tu, halal ke haram? Halal. Semua yang halal ditinggalkan. Siapa dia? Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka tinggal syahwat dia, makan minum dia kerana aku. Maka tak munasabah. Yang halal tak makan, yang halal kita tak buat, tiba-tiba kita pergi buat yang haram. Maka mari ayat Quran ini penutup kepada ayat puasa. Kalau kamu berpuasa, tinggalkanlah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan benda-benda yang batil. Lengkap ke tidak ayat Quran ini? Alhamdulillah. Kalau boleh kamu tadabbur ayat ini beberapa malam di bulan Ramadan, insya-Allah kita akan terasa besar, kita akan terasa tingginya darjat, kita akan rasa betapa nikmatnya hidup bersama Ramadan. Dengan tadabbur ayatus siyam akan menaikkan darjat kita, betapa indahnya syariat Islam. Jadi setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa
wassalamualaikum. Kita pindah pula kepada beberapa persoalan kalau ada. Silakan. Hubbul kitabi wa hubbul alhanil ghina. Mana orang yang mencinta Al-Quran sepatutnya penuh mulut dia, mil'ul fam, penuh mulut dia tu dengan duk baca Quran je, terus duk sibuk dengan benda-benda lain. Ni tidak. Sambil-sambil jadi duk hafal Quran, banyak juga duk hafal lagu-lagu yang kadang-kadang tidak memberi faedah mana. Bukan semua lagu lah, lagu-lagu alhanul ghina, nyanyi-nyanyian yang tidak ada faedah ataupun yang tidak memberi faedah kepada jiwa kita. Macam syair az-zuhd, syair-syair yang boleh menaikkan keimanan kita, taklah jadi masalah. Tapi kalau peringkat siang malam dalam telinga yonyeh dengan lagu sekali mahizin sekali mahizun ada belaka dalam ni. Hak dia hafal belaka hak lain tu. Hak dia tak hafalnya hadis-hadis Nabi, yang dia tak hafalnya aqwal salaf, tak hafal yang dia hafalnya alhanul ghina. Maka ini yang tidak boleh berkumpul dalam hati seorang hamba yang cinta Quran dan cintakan lagu, tak akan berhimpun. Mu tengoklah orang-orang yang sibuk dengan lagu, duduk gedik ya siang malam gitu, lompatnya dengan lagu sikit lompat. Kalau kita contohnya, kalau kita hafal syair macam tu, laisal gharibu gharibus syami wal yamani, cara sambung, ingat tak? Aku minat juga syair-syair ni, tapi sekali-sekala, bukan sampai mereka lagu siang malam dalam telinga, buka dalam handphone pun lagu, satu lagu lah. Kita ni hamalatul Quran, dalam telinga kita duduk dalam Quran, masuk dalam kereta pasang CD Quran, dalam handphone kita Quran. Itu dia orang panggil pencinta Al-Quran. Berbeza sangat. Ada lagi? Boleh tak lelaki berkawan dengan perempuan ke berkahwin dengan perempuan? Kalau laki-laki berkahwin dengan perempuan, na'am. Yang tak bolehnya berkahwin dengan lelaki, kan? Nazih, ini berkawan ni. Lelaki berkawan dengan perempuan, kalau boleh apa batasnya? Kita boleh berkawan dengan orang perempuan, tapi dalam skop batasan tidak menimbulkan fitnah dan tidak berlaku ikhtilat. Itu tawabit. Mana apa nak ikhtilat? Kadang-kadang kita duduk tak ada kerja-kerja, kita duduk cakap dengan orang perempuan, ataupun dalam bilik-bilik yang tak ada orang, kita duduk 3 orang situ saja. Itu dia panggil khalwah. Nabi sebut dalam hadis, jangan berhimpun laki-laki ataupun perempuan dalam satu tempat yang sunyi kecuali syaitan yang ketiga. Kalau syaitan mari sebagai penasihat, konsultan, apa yang akan terjadi? Sekarang ni mungkin tak berkhulwat secara fizikal, tapi berkhulwat dalam telefon. Dia panggil grup WhatsApp. Jangan tipu aku tahu belakang pak ni. Dalam grup WhatsApp ni apa jadi? Pukul 2 pagi dia nyonyek lagi. Anti anta lagi. Lah, kita boleh ada grup dalam bab-bab yang tertentu saja. Kita perbincangan tentang apa-apa yang kita nak buat, program persatuan yang kita pegang. Sekadar itu saja. Sekadar dia panggil benda-benda yang terlibat dengan kerja-kerja pejabat ataupun kerja-kerja yang kita buat. Tapi kalau nak buat mesra lah. Pasal itulah ulama semasa mengatakan bermesra dalam alat-alat moden ini sama dengan bermesra di luar juga. Dari sudut keharamannya tidak ada keharusan. Wallahu alam. Mana lagi? Solat di rumah lebih afdal dengan solat di masjid. Lah, yang pertama sekali, memang Nabi kita sebut salatul mar'ati fi baitiha. Solat orang perempuan di rumah dia lebih afdal daripada dia solat di tempat yang ramai. Sebab dia kullu ma astar, bila lebih tertutup maka dia lebih pada itu.
Tetapi Nabi sebut dalam hadis, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba perempuan Tuhan ni kalau dia nak pergi ke masjid. Terutama sekali kalau kita pergi masjid dalam keadaan al-hishmah, dalam keadaan pakaian yang cantik, dalam keadaan tidak ada percampuran, dalam keadaan di masjid pula banyak program, ada kuliah lagi, ada salatul jamaah yang lebih mendatangkan khusyuk, maka kita mengatakan solat di masjid adalah afdal daripada solat seorang diri yang kita tidak tahu. Mungkin berapa rakaat solat pun tak pasti. Tapi kalau dipastikan, dia memang yakin kalau dia solat di rumah, contohnya hafizah, orang yang hafal Quran sendiri ni, solat di rumah seorang dia boleh baca Quran mungkin 2 rakaat, satu juzuk baca, ataupun satu surah Baqarah, 1 rakaat yang dia buat, itu lebih afdal. Tapi kalau di masjid di rumah duk mai wal asri dengan inna atana juga, maka bagi ke masjid lebih baik. Itu satu isu yang berlaku. Jadi kita kena faham, kita hadis yang menyebut itu ada illah dia, ada sebab dia astar. Orang-orang ni memang dia tak keluar pun. Ni kita ni dalam bab solat je nak semayang kat rumahnya, dalam bab makan minum air kantin lalu tak, dalam bab persatuan kita lebih derah pada orang lain. Jangan, kena syamil wa kamil mutakamil, barulah dia panggil perbincangan itu sempurna. Wallahu a'lam. Baca tak apa? Puasa wisal dan bagaimana puasa wisal yang dilarang oleh Rasulullah. Al-wisal ini min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Wisal maknanya tak buka puasa. Dia terus puasa 24 jam. Esok tak buka puasa lagi sampai 48 jam. Lah, Nabi kita larang. Umat dia tak buka puasa. Sebab Nabi kata yasqini rabbi wa yut'imuni. Aku ni Allah Taala beri makan dan beri minum. Apa makna beri makan beri minum? Mana aku bukan macam kamu. Aku puasa pun aku tak lapar sebab Allah Taala beri makan dengan minum. Kata di ulama-ulama hadis ketika bincang tentang wisal ini, mereka mengatakan Nabi dalam beribadat dia lupa makan dengan minum. Munajat dia lupa makan ini. Tapi kita tidak dapat taraf itu, maka Nabi kita larang daripada berbuatnya sedemikian. Jadi bila sampai waktu buka puasa, bukalah dengan tamar, minum air, tak nak makan banyak pun tak apa, tapi kena iftar, kena buka puasa. Itu. Sebab Nabi kata mazalul qaum bi khair ma ajjalul fitr. Nabi kata umat ini dalam keadaan baik selagi mereka cepat buka puasa dan menangguhkan sahur. Isu sahur ni kena belajar betul-betul. Sebab orang moden hari ni, dia sahur pukul berapa? Pukul 12 malam. Lepas tu tak bangun dah pukul 5 pagi. Tahajud pun tak. Kadang-kadang sekali dengan subuhnya bahaya ke dia, tak pergi ke masjid. Lah. Siapa yang berpuasa tak sahur? Siapa? Baca dalam sejarah. Orang yang tidak bersahur ni yukhaliful yahud, orang-orang ahlul kitab yang tidak bersahur. Jadi tahun ni kalau ada lagi pakar mazhab ahlul kitab ni, berhentilah. Kita bangun bersahur, kita bersahur bila pukul apa? Pukul 5 sahur. Ataupun subuh 5.50, pukul 5.30 Allah tambah 10 minit yang bangun. Letak tamar 3 biji, air segelas dekat kepala, bangun bismillah, makan tamar 3 biji atau 5 biji tamar, minum air, cukup sahur dah tu. Bukan mana sahur ni mesti bangun kanyang habis, mana ada depan tu, kepala kambing, kepala ayam, kaki habis kau lah, tak syarat. Makan tu yang pertama sunnah. Nabi kata tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Kita nak tolak berkat gitu saja ya. Kerana kepentingan tidur lah. Inilah bulan kita nak berlatih, kita nak naik semangat. Sebab bulan lain nak bangun tak ada tahfiz, tak ada galakan. Allahu akbar, letih bangun. Tapi bulan Ramadan ada galakan nak bangun. Sebab apa? Ada sahur. Maka kita bangun bersahur dan kita juga bangun bertahajud. Inilah peluang kita nak latih diri kita. Kata di ulama, da'bus salihin, amalan orang-orang soleh, iaitulah berqiyamul lail. Jangan tak bangun Siapa dia perangai lagu lagi, baca dalam sejarah siapa ke golongan berpuasa tak sahur. Carilah sejarah tu. Jadi beratlah kena kita lagu tu. Takkan kita nak ikut puak dia kan. Kita nak ikut apa yang Nabi kita ajar. Nabi kata umat ini dalam keadaan baik selagi mereka segera akan buka puasa dan mentakhirkan sahur. Timbul soalan pula, takhir sahur sampai pukul berapa? Banyak soalan lah dia ni. Dalam kalender aku tulis al-imsak 10 minit sebelum azan. Apa makna imsak?
Imsak ni bagi kita lah lampu kuning. Lampu kuning boleh pergi lagi ke tak? Lampu kuning yang tak boleh pergi merah kan? Lampu kuning boleh pergi, tapi berhati-hati. Awak nak hati-hati. Dah nak masuk waktu dah, cepat-cepatlah makan. Lepas tu pergi tanda, gosok gigi, pergi masjid. Tak ada siapa orang azan pun kita baru nak break. Lepas tu bila nak pergi masjid, tak sempat dah, mayar di rumah. Ini cari alasan berlaku tu. Mana lagi soalan? Sila. Tanya nak mengaku apa ni orang berani berlaku. Sila. Allahumma ballighna Ramadan. Apa tadi? Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kan. Jadi hadis ini, jadi para ulama mengatakan dari segi sanadnya tidak kuat. Tidak begitu kuat dari sudut sanadnya. Tapi kalau nak jadikan doa, tak ada jadi masalah, doalah. Anggap dia sebagai doa daripada kata-kata salafus salih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tapi kenapa Rajab dengan Sya'ban sajanya? Rabiul Awal tak nak. Rabiul Akhir tak nak. Ada setengah ni imam ni bulan Sya'ban duk main Rajab lagi. Terlepas dah kata. Cuma dia imam Rajab sudah dah, ni Sya'ban pula. Jadi kita berdoa ni kadang-kadang jangan ikut orang sangat. Kita kena ikut realiti. Anda tengok ada pelajar-pelajar kita ni, imam-imam kita dia berdoa di akhir doa tu. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Siapa cerita tu? Dalam Quran sebut wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Itu cerita ahli syurga. Ketika masuk syurga, akhir perkataan mereka alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita doa, kenapa nak cerita ahli syurga? Wa akhiru, kita yang berdoa, tapi di akhir perkataan mereka, perkataanmu mana? Awak punya perkataan mana? Kita kata wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Itu dipanggil fiqh ad-du'a. Fiqh ad-du'a. Awak ambil dalam kitab, tengok dalam tulis dalam Abu Anas Madani tu, cari dia 41 siri syarah kepada kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim ni satu kitab yang kecil. Kalau kamu nak tak kitab ni, kalau ustaz bagi hadiah kamu nak, buka dalam website, tajuk dia islamhouse.com, cari bahasa Malaysia, Melayu. Dia jumpa itu, mengambil lah nak berapa banyak pun, halal lillahi ta'ala, tak payah bayar apa dalam internet. Syarah dia cari dalam YouTube, syarah kepada Perisai Muslim. Oh, menarik, kena dengar syarah ni. InsyaAllah banyak ilmu yang kita boleh kongsikan dalam tajuk ini. Nah. Yang pertama sekali, soalan itu salah. Yang adanya azan di telinga. Ada riwayat yang katakan waktu Nabi kita azankan kepada cucu dia. Hadis ini sebagian ulama mempertikaikan tentang kekuatannya. Adapun hadis iqamah itu memang sangat-sangat dhaif jiddan, terlalu lemah dia punya sandaran, terlalu lemah. Jadi kalau kita ambil dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, hadiah kepada orang yang baru melahirkan anak, iaitu Ibnu Qayyim contohnya, dia kata azan ini ada hikmah tersendiri. Hikmah dianya, kita nak memperdengarkan anak itu masuk dalam telinga dia azan, takbir Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, biar masuk dalam tu. Tapi bila anak tu keluar, terus azan. Kalau tak ada orang pun, mak dia minta, mari aku nak azan, tak ada masalah, boleh azan untuk anak dia tu. Bahkan bidan sendiri, kalau kamu jadi bidan esok ni, muslimat kita tu jadi bidan kah, jadi doktorah kah, boleh dia tulah azankan bagi bayi yang ada, yang baru lahir tu. Ni dah lepas berapa puluh jam dah baru cari ayah di mana pak dia, ni mari azan anak ni, budak tu habis dah lah. Nabi, kita nak perlawanan di antara biar anak tu dengar suara kalimatut tauhid, kalimah tayyibah, sebelum daripada dia dengar daripada kata-kata syaitan yang mari nak usik dia. Wallahu a'lam. Pada puasa kan bagi ibu yang bersalin, waktu puasa macam mana?
bersalin tu berapa orang anak? Ini soalan dulu. Kalau seorang yang bersalin tahun lepas, lepas tu tak bersalin dah 3 tahun, kemudian lah dia kena qada. Dia kena qada. Tapi kalau dia ni kerja di antara setiap hari Ramadan antara mengandung dengan beranak. Mengandung dengan beranak dah. Tahun ni mengandung, tahun depan beranak. Nak qada puasa tak mampu, sampai peringkat 16 orang anak contohnya, 15 orang ada. Dia kata orang dulu beranak banyak sebab elektrik tak ada, Facebook tak ada, jadi tak ada masalah apa-apa dia kerja. Pilih anak ramai, hari ni lara habis lekor, tak lah kuana habis kan. Jadi kalau di antara melahirkan anak dengan mengandung ya, sampai mereka 5-6 anak bersiri macam ni, maka di situ ada sebahagian daripada ulama di kalangan salaf memfatwakan boleh perempuan ini mengambil kelonggaran rukhsah, bayar fidyah, tak payah qada. Tapi kalau dia beranak seorang tu ya, lepas tu 3 tahun lepas baru nak beranak pula, lah dia kena qada. Wallahu a'lam. Ya. Hukum pasal ayat Al-Quran atau Injil dengan buat tersebut dengannya untuk menuju orang. Yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah azan yang pertama. Azan yang pertama. Tak ada mana-mana riwayat yang menyebut tentang Sayyidina Bilal bangun 10 minit belum azan subuh tu baca Quran dulu. Tak. Cuma kita kata baca Quran ni benda yang baik dan tidak memperwajibkan dia sebagai orang panggil nak memperdengar kebacaan dengan syarat. Apa dia syarat? Tidak terlalu kuat dan mengganggu orang lain nak tidur. Ganggu apa baca Quran? Ada orang yang tak wajib solat. Kanak-kanak wajib solat tak? Tak wajib. Kalau ada orang gila, tak wajib juga. Kalau ada orang bukan Islam di kawasan kita, khilaf ulama. Ada kata wajib. Tapi yang pentingnya, mereka tidak ada hak untuk kita nak mengganggu manusia lain sedang tidur. Tak ada hak. Kalau awak nak dengar Quran, pasang dalam masjid ini kita dengar Bismillah tawakkal ala Allah. Tapi kalau nak kacau orang tengah tidur dengan yang menyebabkan bila orang dengar dia ganggu dia, menyebabkan dia benci kepada Quran, kita bersalah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, nak pergi kejut orang tidur, tak bangun juga. Ada setengah masjid ni dia punya pasang Quran kuat betul-betul. Tapi kita masuk dalam masjid 5 orang ya ada dalam masjid. 5 orang ya ada. Pasal itulah pelajar-pelajar kita ni, kalau awak jadi imam, kita kena belajar fiqh al-imamah. Fiqh imam. Fiqh muazzin. Cuma beza di antara ulama, beza siapa dia lebih afdal, muazzin lebih afdal ke imam lebih afdal? Kalau zaman hari ni sah awak kata imam lebih afdal sebab gaji lebih besar. Muazzin berapa gajinya untuk bila kan? Berapa gaji? Tapi dari sudut hadis, muazzin afdal minal imam. Sebab apa? Sebab masyaqqah lebih tinggi. Muazzin kena mari kalau subuh, azan pertama mari dah dia. Orang lain tak mari lagi, dia kena mari dah azan. Lebih besar. Dan suara dia tu didengar oleh madarun, wahajarun, wasyajarun, semua dengar, pokok, batu, kayu dengar, semua menyaksikan bagi dia pada hari kiamat nanti. Kerana itulah Nabi kata, kalau kamu tahu kelebihan azan, kamu akan berebut nak azan. Kamu tahu ke tak? Macam tak tahu. Tahu dah. Macam tak tahu. Bukan berebut nak azan, berebut tolak murah. Aku tak payah kira. Ya kan? Itu dia kelebihan azan. Panjang perbincangan tentang siapa lebih afdal. Cuma kamu kena ingat, bila ada tugas dia, azan. Apa tugas Bilal? Azan. Pasal itulah salah. Kalau bila nak qamat, saf. Stop. Jangan buat. Kalau buat juga menandakan awak tak belajar. Sebab kamu telah merampas hak imam. Kerja betul sah ni kerja Bilal ke kerja imam? Dah apa awak kacau? Saf. Seolah-olah awak telah mengganggu kerja orang. Kerja Bilal, i'lam bi iqamatis salah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kerja imam kena berpaling ke belakang, tengok makmum dia betul sah ke tidak. Sak rapat ke tak tidak. Susunan betul ke tidak. Muslimin depan, muslimat belakang. Kan ada muslimat ada celah-celah sah kan? Ada hari ni. Orang perempuan jadi imamah pun ada. Dunia nak kiamat ni macam-macam berlaku dah. Jadi itu tanggungjawab imam, kena tengok makmum. Imam yang kata betul saf, bukan Bilal. Ingat dah. Jangan malu kepada orang. Seolah-olah kita ni macam tak mengaji juga dah. Apa ni dia rapah jawatan imam ni, marah ke imam.
Ini soalan tak jawab, tanya sila. Boleh ke tidak puasa sunat selepas 15 Syaban? Jadi hadis ini diperbincangkan oleh ulama. Ada hadis yang melarang daripada puasa selepas daripada 15 Syaban. Cuma sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak kuat dari sudut larangannya. Yang kuatnya larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu larangan. Yaumul syak dipanggil. Siapa dia puasa pada hari syak, maka faqad asa Abul Qasim, derhaka dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda itu benda khilaf. Jadi kalau kita rasa nak keluar daripada khilaf yang sebut tentang tadi, tak usah duk buat lagi lah. Tak usah duk tunjuk warak lepas 15 baru nak puasa. Awal baru ni baru tak puasa. Dah. Itu. Macam orang perempuan ni dengan ni muslimat ni. Biasa muslimat ni dia akan menangis bila mari 20 akhir Ramadan. Menangis dia tu. Saya duk, ustaz, macam mana nak buat ni? Saya duk kira tahun ni nak tahajud lagi, nak baca Quran lagi, nak ni lagi, tiba-tiba mari haid pula dah. Kita nak kata apa? Haid ni Allah Taala yang buat, bukan ustaz yang suruh mari ke tak? Dia mari tanya masa tu. Jadi apakah tip supaya tidak menangis muslimat kita pada tahun ni? Macam nak buat? Kita mengatakan kalau kita tahu dah 20, 21 Ramadan ni dia punya fatratul haid, waktu dia. Maka dia kena pecut di awal lagi. Masuk 1 Ramadan baca Quran 5 juz sehari. Tahajud tak berhenti-henti. Bila mari 10 akhir, waktu yang kita mengharapkan berjumpa dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, pada waktu itu dia tak boleh solat, tak apa. Malaikat mari tengok file dia, awal Ramadan sampai ke hari tak boleh nak solat tu, dia kekal dengan baca Qurannya 5 juz, 10 juz hari, dan dia qiyamul lail tak berhenti-henti, maka pahala pencen bonus diberi walaupun dia tak boleh solat. Jadi saya kata muslimat, banyak dah kita ceramah muslimat. Jadi kalau buat yang ni, insya-Allah muslimat akan dapat pahala pencen. Jadi orang lain sibuk dengan tahajud, dengan tarawih, dia boleh sibuk dengan buat kuih, jahit kain lansir. Pahala dapat. Alhamdulillah kata muslimat. Yang hidup marah. Hapuskan air matamu dah. Sebab dia tahu dah macam nak buat ni. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Kau cukup masa? Payah nak jawab. Malaysia pula Johor tahun ni, nak jawab macam mana? Orang cerita anak tak ikut perkembangan. Alhamdulillah, di antara perkembangan yang saya tak ikut musabaqah. Sebab bagi saya Quran diturun untuk diamalkan, bukan untuk dipertandingkan. Kalau tanding hafaz, naam. Pasal kita nak kalahkan orang hafal Quran. Karena itulah katanya Imam Sudais dulu kajian Saudi ni, bila dia buat hafal Quran yang terbaik, dia akan ambil jadi imam. Jadi sepatutnya kita ni pelajar-pelajar yang terbaik daripada mana-mana mahatafi ni, bila dia mendapat musabaqah yang terbaik, maka terus dilantik pada imam-imam besar di mana-mana masjid di negara kita ni. Itu galakkan. Kalau zakat bagi duit 5,000, bagi umrah pakelit, tak tahu duduk mana, rugi benda tu. Tenggelam raib dia panggil. Tak tahu Allah kawan ada. Lepas tu bila mari Ramadan, banyak masjid-masjid imam-imam import, tak tahu mari mana. Mari negeri tu, mari negeri ni. Yang anak-anak kita hafal Quran ni terpinggir, tak dapat. Kejap lagi tajuk dah. Habis dah Ustaz. Cerita mana ni? Hadis bagi 3 Ramadan ini dikeluar oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban rahimahullah ta'ala kata apa? In sahha. Kalau sahih hadis ni, itu menunjukkan hadis itu tidak sahih. Membahagi 3 Ramadan, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqu minan nar. Hadis ini ghairu sahih. Itu hadis tak sahih. Aku letih dah, budak-budak selalu hantar ke kita, Ustaz, komen terakhir yang kita kena paksa ke budak-budak ni, komen tentang makan timun Cina. Tengok dah dekat Facebook. Kerja aku nya kau dek mempalsukan hadis-hadis palsu ni. Tak ada kerja semua. Dia kata dengan ni musliman. Siapa dia makan tembikai? Timun Cina lah tembikai tu, dalam kurungannya. Kan? Boleh ke Cina timun, tak ada orang nak buat lah. Ubi boleh kau keling, Melayu boleh baju. Dengan kereta api. Tak apa dah. Baik. Siapa dia makan tembikai? Nascaya anaknya cantik. Hebat. Ada ni palsu karut tu suruh makan tembikai awak kecing kuat. Jadi hadis bagi 3 tadi
tidak sahih. Yang sahihnya yang hadir riwayat oleh Imam At-Tirmizi, walillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Nabi kata Allah Taala mempunyai senarai orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada setiap malam. Tak payah bagi-bagi 3. Kalau bagi 3 ni lah orang tak pergi awal ni. Tak pergi tengah, tak pergi akhir. Akhir-kali akhir malah juga tak pergi belakang. Wallahu taala alam. Jadi itulah sedikit tazkirah ataupun perbincangan kita kepada muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan motivasi yang sedikit ini dan tadabbur kita kepada ayatus siyam ini membuka ruang kunci untuk kita terus bertadabbur dalam bulan yang mulia ini, insya-Allah taala. Dan ingatlah yang paling besar sekali sebagai hamalatul Quran, iaitulah kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Di antara tanda-tanda orang berakhlak Quran ini, iaitulah yang Nabi kita sebut, orang muda nasy'atun fi ibadatillah, orang muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala. Ingat ada hadis 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Biarlah kita semua ni rakan masjid, kita semua ni ahli masjid, kita semua ni imam masjid, kita semua ni AJK masjid. Boleh? Artinya bila tengok masjid kotor, kita ni bukan kerja aku, kerja tak siap. Enggak apa kerja awak. Bila kita mari tengok tak ada orang azan, ini kerja Bilal ni, kita lah Bilal. Kalau tak ada imam, kita hafal Quran ni, kita lah imam kan. Balik kampung nanti kita jadi manusia yang menunjukkan akhlak yang mulia dan beramal dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita taufik dan hidayah, memandu kita ke jalan yang dirahmatinya, dan kita bersama Al-Quran, ahli wa ahli wa Al-Quran yang bersama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat berpuasa bulan Ramadan dan beramal dengan sepenuhnya. Assalamualaikum.